Hello, bos. Apa pasal dari semalam aku call kau tak jawab? Sial! Kau nak main paik dengan aku ke? Saya ingat. Tapi duit saya belum cukup lagi sekarang. Please, bos, tolong bagi saya sikit masa lagi. Tolonglah, bos. Malam ni aku akan datang ke sekolah kau. Aku masuk dalam setiap dom asrama. Aku belasah semua pelajar kau sampai mampus. Jangan buat gila dengan aku. Aku tak kira malam ni aku nak kau settle semuanya. Hati aku, mana nak cari duit banyak tu? Berapa banyak hutang tuan? Kau kat mana sial? Kau jangan buat gila dengan aku. Apa aku nak buat ni? Mana aku nak lari? Masa dah tamat, kita orang akan buru pelajar ke dalam asrama. Aku kena keluar sekarang dari sekolah ni. Korang semua, masa asram sekarang! Hai bos! Air ni sejuk gila. Habis semalam seorang juga basuh baju ramai-ramai. Jaga-jaga tu, air tempat air ni. Laju lagi sampai besok tak habis-habis. Ingat tak masa cikgu marah terjatuh kerusi depan kelas? Gila. Kena beratur semua kelas. Best gila hari tu sampai keluar air mata. Besok kelas awal tak? Alah, tidur lagi best. Korang ni memang mengada. Habis apa nak kacau saya pun ni? Dengar lagu best jangan ganggu. Sama jugalah. Mampus korang! Mampus korang! Apa asal tu? Sekarang bagi tahu kami, siapa hantar korang ke sini? Cakap! Hoi, buka pintu ni sekarang! Atau aku pecahkan! Aku cakap buka! Aku pecah! Apa pasal sunyi? Mana dia orang? Entah. Mana dia orang ni? Apa ni? Jatuh orang! Mana? Angkat perlahan, jaga kepala dia! Apa tujuan kau datang sini dan kacau sekolah kami? Hei, pengetua sekolah kau tu ada hutang 100,000 dekat bos aku. Habis tu, kau nak dia buat apa? Aku nak dia bayar semua hutang tu. Aku hutang bos kau 10,000 ya. Bos kau nak aku bayar 100,000. Dah gila kah? Aku tak kira. Kalau kau tak bayar malam ni, kami akan apa? Kami akan apa? Kau cakap dekat bos kau, bila masuk rumah orang, kena beradab. Kau nak sibuk apa hal? Kau ni siapa pula? Assalamualaikum, boleh saya bantu? Waalaikumsalam. Saya diminta oleh pengetua lapor diri hari ini. Baik, sila tunggu sebentar. Okey, sekarang Cik boleh ke bilik pengetua. Sebelum tu, boleh saya tahu nama Cik? Nama saya Abdul Kahar bin Abu Yamin. Nama aku Kahar, alumni sekolah ini. Selamat datang ke Kudrat.